Percakapan yang kita akan tampilkan ini memberi satu motivasi yang hebat kepada kita sahabat-sahabat, kerana beliau sebelum ni tidak pernah berada dalam dunia perniagaan. Boleh kata ni memang zero knowledge lah bab ilmu bisnes ni. Tapi inilah yang mencabar kita hari ini sebagai kita yang berstatus usahawan perniagaan ni. Mana mungkin seorang yang tiada ilmu tentang perniagaan tetapi dapat meningkatkan pendapatan melebihi orang yang berilmu perniagaan. Itu yang kita nak kongsikan, kita nak dapatkan tip-tip daripada beliau. Bagaimana beliau mencipta pendapatan asalnya daripada hanya mengguna produk untuk kesihatan. Insan hebat, insan luar biasa. Pentas dengan ini, persilakan Mama Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Terima kasih pada Puan Cik Siti Mariam binti Ali dan juga Puan Ara, dikenali dengan Puan Ara, pengarah pentadbiran dan keuangan, merangkap moderator hebat kita pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak di atas jemputan Mama Z ke pentas ni. Alhamdulillah. Yang dihormati, yang berbahagia Tuan Haji Cik Manan bin Ali selaku founder dan juga CEO SS2U. Yang dihormati Bos Zad, Presiden TTL Top Team Leader. Yang dihormati Bos Rosman selaku Timbalan Top Team Leader, Timbalan Presiden. Juga yang dihormati lagi dikasihi Dr. Dida selaku Ketua Biro Latihan dan Program. Yang berusaha Ustaz Zuki selaku Ketua Biro Halakha. Dan juga pada VVIP yang ada pada malam ini, yang dikasihi, yang dihormati seluruh sahabat-sahabat VVIP yang hadir bersama-sama dalam BKS pada malam ini. Satu tepukan untuk diri sendiri. Tepukan untuk diri sendiri kerana dapat hadir. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama lagi dalam BKS pada malam ini. Alhamdulillah. Dan juga terima kasih kerana telah menjemput Mama Z hadir dalam bicara komuniti. Mama Z perkenalkan diri dulu, lebih kurang sikit walaupun telah diperkenalkan tadi. Mama Z, nama yang diberi oleh kedua ibu bapa adalah Rosita Elias Rosita binti Haji Muhammad,
dilahirkan di Besut, Terengganu dan kini menetap di Kota Baru, Kelantan. Itulah sedikit, dan Mamazi merupakan kaki tangan kerajaan yang telah bersara 2 tahun yang lalu. Jadi mungkin tertanya-tanya, macam mana Mamazi boleh menceburkan diri di dalam SSPQU ni kan. Jadi kita Mamazi akan ceritakan kat sini sebab Mamazi sebenarnya bila dah berkencing ni, bila tak ada apa yang kata untuk buat seharian tu banyak tugasan. Tetapi untuk bersama dengan rakan-rakan, untuk bersama dengan sahabat dah tak ada kan bila dah kencing. Jadi Mamazi mula berTikTok. Mula berTikTok tu sebenarnya untuk mencari ilmu. Mencari ilmu sebab kita tengok dalam berTikTok ni banyak perkara-perkara yang baik kan dalam berTikTok ni. Jadi Mamazi telah membuka akaun pada akhir bulan November. Dan pada masa itulah Mamazi dapat mengenali siapa founder. Mamazi mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada orang yang membawa Mamazi ke SSPQU sekarang. Jadi sejarahnya Mamazi tidak mengenali siapakah dia founder ini. Pada selepas Mamazi membuka ruangan TikTok, telah adakan sudut ilmu, iaitu Mamazi telah buka live yang pertama. Live pertama pada masa itu ialah pada 7 hari bulan 12, 2023. Ingat lagi pada jam 9.34 malam. Jadi masa itu Mamazi buka TikTok, buka live. Jadi bila kita bercerita, bercakap, kali pertama buat live kan. Jadi tak tahu apa benda, adalah seorang insan yang agak insan hebat ni datang. Dia tulis kat situ, dia kata okay, good job, body language, apa semua. Lepas tu dia cakap sound, full package, congratulations. Mamazi tengok nama dia adalah Cik Manan. Tak tahu Cik Manan ni siapa sebenarnya. Jadi Mamazi nak mengenali lebih dekat lagi. Sebab orang lain yang komen hanya cakap okey macam tu, tapi yang ni panjang sikit dia punya dia punya komen. Jadi Mamazi pun bila dibuka untuk buat kata boleh naik kotak kan, naik kotak. Jadi Mamazi telah ajak Cik Manan tu, so ada lagi dekat live besoknya tu. Jadi Mamazi ajak naik kotak. Masa itulah Mamazi mengenali Cik Manan ini adalah seorang motivator dan juga boleh menyampaikan tazkirah. Mamazi telah berbincang dengannya berkenaan dengan jemputan untuk live Mamazi dalam TikTok ni selama 7 siri keluarga Sakinah. Jadi itulah kalau kita tengok pada gambar yang telah dipaparkan, Mamazi bersama dengan Tuan Haji Cik Manan sebagai motivator pada live Mamazi sebanyak 7 siri setiap Selasa malam. Jadi Mamazi berbincang dengan dia. Dari situlah Mamazi mengenali Cik Manan ini insan yang cukup hebat dalam menyampaikan tazkirah. Gitu. Lepas tu kan jadi tak kenal lagi. Lepas tu Mamazi katanya Cik Manan, okey Mamazi orang mana? Mamazi orang Terengganu, Besut Terengganu. Datanglah, singgahlah ke Kuala Terengganu sekiranya Mamazi pergi Kuala Terengganu. Okey, insya-Allah, sebab ada juga terfikir nak ajak husband pergi ke sana. Jadi secara tak langsung, secara secara tak dapat, kita pun tak sangka kan kita merancang, hanya Allah menentukan. Jadi Mamazi telah terpanggil, telah dijemput untuk pergi ke Kuala Terengganu, iaitu di Kuala Nerus. Tapi kat situ Mamazi tak tahu lagi siapa dia. Ingatkan kita nak pergi minum-minum, pergi jumpa sekadar orang kata pergi yalah bila jumpa dengan sahabat kan, secara kata datanglah boleh minum kopi, minum apa orang panggil, guna istilah minum teh, macam tu. Jadi Mamazi ajak husband dan rupanya pada masa tu ramai TikTokers yang ada kat situ. Jadi ada pertemuan yang mana pertemuan kali pertama dengan TikTokers, sebab Mamazi nak pergi tarikh lain tetapi kata Tuan Haji Cik Manan, Mamazi pergilah pada tarikh yang telah ditetapkan. Jadi daripada situlah kali pertamanya Mamazi jumpa dengan TikToker yang hebat-hebat kat situ. Iaitu kita jumpa dengan Umi Finan, dengan Kak Sadia, Kak Zaitun, Abah Azmi, dan ramai lagi lah. Jadi maksudnya bila kat situ rupanya di pejabat, bukan di kedai, bukan di restoran, tetapi di pejabat. Pejabatnya adalah pejabat SSPQU. Saya tanya-tanya dalam hati ni, apabila ditanya seorang perkenalkan diri,
Jadi Mamazi perkenalkan diri, Mamazi ni adalah seorang yang pencen, seorang pesara, tak ada buat apa-apa. Daripada sinilah diceritakan tentang betapa pentingnya penjagaan mata. Kebetulan pula pada masa tu kalau tengok gambar sebelum ni dan gambar yang ada ni Mamazi memakai cermin mata. Sejak dari sekolah lagi mempunyai rabun dekat, rabun jauh, rabun silau, migrain dan juga resdung. Kalau makan udang tu orang kata memang bintak-bintak lah. Memang adalah kat muka, dekat apa badan. Tak boleh makan. Lepas tu resdung ni dia tak boleh habuk-habuk, dia tak boleh apa semua migrain yang tinggi sebab Mamazi kemungkinan orang kata bila Mamazi ni banyak bekerja pula dekat site, masa belajar lagi pun banyak dedahkan dengan lukisan kan sebab Mamazi dalam bidang architecture. Jadi daripada situlah mata ni makin teruk tetapi tak pernah terfikir sekalipun untuk membersih mata, untuk mencuci mata, untuk membuka cermin mata. Tak pernah terfikir. Sehinggalah kehadiran Mamazi di pejabat ni. Bila di pejabat ni, fokus utamanya adalah tentang air syifa. Kita tahu tentang air syifa, air zam-zam kan, air zam-zam. Jadi tak dapat dinafikan lagi. Air zam-zam bila cerita pasal tu kita dah tahu. Itu adalah air yang terbaik untuk kita. Untuk kita gunakan. Jadi Mamazi pun tanpa berfikir panjang bila cerita, ya Allah ya Tuhanku, ini agaknya undangan yang pertama yang Allah hadirkan pada aku datang ke sini untuk nak beri kesihatan yang baik. Sebab Mamazi memang jenis tak suka pakai cermin mata. Setuju tak? Kalau kata ada dalam ni, ada yang tak suka pakai cermin mata. Betul tak? Ada tak? Jadi kalau Mamazi ni memang kadang-kadang pakai cermin mata, pakai masa guna. Lepas tu letak tepi. Nak pakai pula hilang. Betul kan? Mama Stylo. Okey. Jadi ada setengah tu kadang ni bukan nak tipu, bukan nak cakap-cakap betul ni 3 kali buat cermin mata dalam setahun. Ada sekali tu. Cermin mata pula kena letak macam-macam lah untuk tak nak bagi silau, untuk tak nak bagi nak tengok jarak apa semua. Lepas tu sekejap lagi kan bila kita buka cermin mata pakai balik dinasihatkan bila pakai tu jangan buka lah kalau katalah kita dah tak ada apa-apa ni sebab power akan bertambah. Jadi kalau tengok dari tahun ke tahun power memang bertambah. Jadi Mamazi pun rasa ya Allah ya Tuhanku banyaknya duit habis untuk cermin mata. Pernah satu kali Mamazi pergi ke menunaikan fardu haji 2014, Mamazi tertinggal cermin mata. Masa tu dah rabun dekat kan, rabun jauh ni bolehlah lagi kita tengok macam tu kan. Bila rabun dekat ni sampai je kat situ kita pertama kali pergi. Jadi tak nampak ni macam mana nak baca Quran. Cermin mata tertinggal. Masya Allah. Daripada situlah timbul, ya Allah ya Tuhanku, kalau diizinkan untuk buat apa-apa untuk mata. Cuma Mamazi tak naklah operation, memang takut kalau boleh tak naklah sentuhan itu kan. Jadi duk fikir kadang-kadang juga doa juga untuk kita tak nak pakai cermin mata. Kan? Terima kasih Kak Sadia. Okey. Jadi daripada situlah cermin mata tu Mamazi bila dengar je Tuan Haji bagi taklimat berkenaan cermin mata, terus Mamazi cerita suami duduk sebelah ni kan. Bang boleh tak beli ni nak guna ni. Tapi suami Mamazi pula alhamdulillah pada masa tu terus setuju. Terus setuju dan Mamazi apa lagi. Terus sign kan untuk nak dapatkan rawatan mata kita sebab kita dah tahu. Cik Mana dah bagi tahu dia adalah seorang pakar dalam bidang herbalis. Dia adalah seorang yang pakar dalam bidang alternatif ni. Kita ada 2 perubatan kan. Jadi perubatan alternatif ini adalah satu perubatan yang terbaik bagi Mamazi kerana dalam diri Mamazi kita lebih suka lagi dengan perubatan alternatif. Apalagi untuk rawatan mata, satu panca indera yang amat penting. Penting sangat. Jadi daripada situlah suami Mamazi bersetuju untuk Mamazi beli produk ni. Katanya satu adalah 100, tetapi kalau beli 2, 150 sahaja. Sebab 2 tu dah ada diskaun dah kan. Jadi tak fikir panjang. Sebab Mamazi selalunya dengan suami Mamazi ni, dia tak bagi, Mamazi dah pernah dah sebelum ni
Beli Tupperware lah, masuk Tupperware lah, semuanya dia kata tak yalah, benda tu tak payah. Tapi Mama Z bukan nak bisnes, tetapi masuk tu adalah untuk nak beli produk yang murah. Siapa macam Mama Z? Komen kat situ tu. Siapa macam Mama Z kan? Okey, nak beli produk murah. Jadi yang mata ni Mama Z tak terfikir nak beli produk murah. Mama Z terfikir nak baikkan mata dulu. Sebab Mama Z tak bawa kereta, tak drive dah setahun lebih. Sebab bila silau daripada depan, bawa kereta tu, cahaya dua nampak. Sebelah kanan kita kan ke sebelah kiri ni kan. Jadi sebelah kanan datang pun kita nampak. Terus berhenti kat tepi, duduk kat situ bagi suami kalau dengan suami dan bagi anak kalau dengan anak untuk drive. Dan Mama Z tak akan drive lagi. Jadi daripada situlah timbulnya bila Mama Z dah join pada 23 hari bulan 12 2023, Mama Z pun gunalah sebagaimana yang disarankan. Betul kan Pak Li? Sebagaimana yang disarankan kita kena titis. Katanya titis kanan satu, titis kiri satu, dengan berselawat, dengan apa yang telah disarankan kita dongak, kita guna betul-betul. Jangan, sebab kita dah beli ni. Sebab bila kita nak guna, kita kena ikut saranan. Seperti mana yang doktor kadang-kadang makanlah antibiotik ni, habiskan antibiotik ni dalam masa 5 hari. Apa kita buat? Kita mesti habiskan sebab kita tak nak penyakit tu merebak. Jadi setuju tak? Sebab apa? Sebab begitu juga dengan Aisyifa ni. Aisyifa ni kita dengar apa yang disarankan. Titis 5 kali sehari. Sewaktu kita lepas solat kita berdoa, daripada situlah timbulnya hati kita, ya Allah ya Tuhanku, sekiranya ini adalah terbaik untukku, maka cerahlah mata sebab kita nak beribadah, kita nak baca Quran yang terutamanya. Tanpa cermin mata kita tak nak lagi untuk mengeluarkan duit membeli cermin mata tu. Orang kata campak cermin mata kan. Okey. Jadi Mama Z tak beli dua. Mama Z tak beli satu, Mama Z tak beli dua, Mama Z beli 20 kotak. Sebab niatnya bukan untuk bisnes lagi. Mama tak faham pun apa itu sistem ataupun plan yang disampaikan. Sebab Mama Z bukan orang yang bisnes. Mama Z tak pernah menceburkan diri dalam bisnes. Memang zero bisnes. Tetapi keinginannya adalah untuk nak beli banyak. Sebab buat balik nanti boleh bagi tahu kawan kalau kita dah okey, kita dah cerah mata, kita dah kata dah baik dari segi rawatan mata kan. Jadi Mama Z buat balik. Lepas tu pula suami pun setuju juga. Beli 20 pun dia setuju juga pada masa tu kerana dia pun pakai cermin mata juga. Jadi okey. Bila balik ke Kelantan, Mama Z titis hanya tempoh 2 minggu sahaja. Rabun silau tadi, Masya Allah, Subhanahu Wa Ta'ala, Subhanallah. Hilang semuanya untuk rabun jauh, untuk rabun silau. Tak ada dah, tak ada sakit kepala, migraine pun dah hilang. Sebab apa? Sebelum ni tak boleh duduk bawah matahari, tak boleh duduk tempat panas, tak boleh duduk bawah lampu macam ni. Memang sakit kepala. Tetapi bila kita gunakan, itulah kata dengan nikmat yang diberikan, dengan kuasa Allah yang diberikan, dengan pertemuan yang dibawa ke situ. Terima kasih kepada founder telah membawa Mama Z ke syarikat dan perkenalkan Aisyifa kepada Mama Z. Daripada situlah Mama Z kembangkan lagi. Sebab apa? Bila kita dah okey, kita jangan kedekut. Kita kena sharekan pada orang lain juga. Sebab kalau kita sihat, ya orang lain sihat. Kalau kita tak ada sakit apa-apa dah kan. Kadang-kadang kita ni bila ada penyakit, kita sapu-sapu ubat tu dah baik, kita share lah. Sebab dengan tujuannya adalah untuk nak perkenalkan produk ni. Di samping kita membuat kebajikan. Sebab kebajikan tu datang sendiri. Dia bukan kita, okey, orang kata kita buat ni kita dapat pahala. Kita tak payah fikir yang tu. Itu antara kita dengan Allah. Jadi apa yang kita fikir bila mata kita dah terang, dah tak payah pakai cermin mata untuk rabun jauh ni, untuk rabun silau. Mama Z rasa subhanallah. Sebab apa? Sebab Mama Z pun share lah. Jadi kali pertama Mama Z buat home sharing dulu dengan kawan-kawan. Yang mana Mama Z call, tengok senarai kawan-kawan ni dalam phone kita kan banyak nombor telefon. Jadi apa gunakan? Sahabat-sahabat yang baik. Jadi bila ada guna sahabat yang baik ni, kita share lah benda yang baik. Begitu juga sahabat kita akan share kat kita.
Jadi Mama Zee pun cari. Oh, cari yang pakai cermin mata dulu yang first. Cermin mata dulu. Yang tak pakai cermin mata tu biar dulu. Jadi Mama Zee cari orang yang berkacamata. Daripada situlah Mama Zee tengok satu nama, satu nama. Satu nama yang pertama Mama Zee akan sharekan. Kita jangan cakap kita nak menjual. Kita jangan cakap kita nak menjual sebab Mama Zee tak pernah terfikir untuk menjual. Bukan nak kata Mama Zee banyak duit. Bukan nak cakap Mama Zee ego. Tetapi kesihatan itu adalah lebih penting bagi Mama Zee. Kalau kita banyak duit pun kita sakit tak ke mana. Jadi walaupun duit tu amat-amat penting tetapi Mama Zee first adalah kesihatan dulu. Sebab kita sihat baru kita boleh cari kerja. Kalau kita tak sihat, kita tak boleh nak cari kerja, kita tak boleh nak buat apa. Jadi Mama Zee, bila Mama Zee share dengan sahabat-sahabat ni, ada yang bersetuju, terus dia cakap dia nak lah, bila nak tu kita pun melangkahlah pergi ke tempatnya. Jadi Mama Zee buat secara offline dan juga secara online. Pertamanya online dulu. Online tu sebab kita menelpon, duduk kat rumah dengan suami, duduk kat rumah dengan anak-anak. Tapi guna masa untuk kita nak untuk kita share. Daripada situlah Mama Zee pun cuba buat sebab Mama Zee dah ada TikTok tadi kan. Tadi dah ada TikTok. Jadi apa salahnya Mama Zee sharekan juga dalam TikTok. Kerana ini adalah secara affiliate juga. Yang mana bila structure dia, bila kita tengok Mama Zee kan, untuk yang Mama Zee ambil 20 kotak tadi tak tahu. Dalam tempoh seminggu. Sebab apa? Kawan ni nak. Tak sempat lagi nak tanya yang lain-lain. Adik-beradik tak tanya dulu. Tanya kawan dulu. Jadi kawan pun ambil lah. Dia ambil yang ni 2, 10 orang je. 10 orang sahaja. Mama Zee dah habis dah. Tapi tak sampai 10 lah kan. Sebab Mama Zee dah guna 2. Jadi maknanya 18 kotak lagi 9 orang sahaja. Daripada situlah Mama Zee cuba dah buat live tu, Mama Zee terangkan di dalam live bahawasanya penggunaan iShifa ini adalah satu kegunaan untuk merawat mata, kesihatan, kebajikan, kesihatan, keuangan dan kebajikan. Jadi daripada situ Mama Zee selalu buat sharing dan kadang-kadang ajak founder. Founder ni memang bagus. Memang Mama Zee tak nafikan. Terima kasih sangat-sangat pada SSPU. Terima kasih pada insan hebat founder kita ni. Dia sentiasa memberi tunjuk ajar, sentiasa menelpon dalam masa kita baru je kehadirannya dalam SSP ni, tetapi dia turun padang. Turun padang. Maksudnya kalau Mama Zee buat TikTok ni ada je, sentiasa ada. Bukan Mama Zee seorang bukan Mama Zee seorang. Semua orang-orang termasuklah Bozan, Finan, semua tu lama dah kita orang ni geng-geng lama. Geng-geng nak kata geng-geng yang geng bas sekolah lebih kurang macam itulah, geng lama ni. Jadi kita bertiktok. Jadi founder masa tu datang, dia pergi dekat Mama Zee, lepas tu dia pergi pula kat sini. Yang macam kita buat sekarang, kita still buat. Lepas tu daripada situlah Mama Zee buat home sharing tadi tu, home sharing. Lepas tu Mama Zee bukan kat rumah Mama Zee saja. Mama Zee cuba kontak orang yang telah ambil tu untuk ke rumah dia juga. Jadi kat rumah contohnya Kak Zakiah. Kak Zakiah dia ramai kat situ, sahabat-sahabat daripada situlah memperkenalkan, dan ada masa founder turun juga, ada masa yang leader-leader lain. Ramai leader-leader lain juga yang kita yang kita boleh dapat ilmu. Jadi daripada situlah yang Mama Zee rasa sangat-sangat terbaik dalam kita buat secara affiliate ni. Sebab kita boleh mendapatkan kewangan. Macam tadi, Mama kata bila ada orang membeli dengan Mama, membeli itu sebab dia nak guna. Mama tak pernah cerita ni untuk bisnes sebab Mama tak reti lagi nak berbisnes masa tu. Mama cakap untuk rawatan mata. Jadi dia cakap okey, dia pun nak. Lepas tu tanya, macam mana? Okey, dia kata dah okey dah, mata dia pun dah macam terang, yang rabun silau tu pun dah okey. So dari situ Mama kata cubalah cerita dekat sahabat lain pula, cubalah cerita dekat saudara mara. Jadi daripada situ Mama tengok, Mama tunjuk kat dia selepas pada Mama join 23 hari bulan 12, 10 hari sahaja sahabat, tak sampai sebulan pun.
10 hari tu dah sampai, dah cek baru dalam bulan 1 tu, dah dapat dah duit. Dah dapat 4 angka dah kali pertama. Tapi tak sampai sebulan sebab dia 10 hari bulan, setiap bulan kita dapat duit kan. Jadi yang tu yang Mama tunjuk dengan sahabat. Tengok, kita cuma nak rawat mata, tetapi kita nak mata cerah. Lepas tu duit kita bertambah. Jadi maksudnya daripada situlah bila Mama cuba perkenalkan kawan, perkenalkan lagi. Jadi Mama tengok ramai yang permintaan. Banyak permintaan yang nak dengan Ashifa ni. Sorry, daripada situlah Mama cuba bincang-bincang dengan founder yang Mama akan jadi stokis daerah. Jadi dalam masa sebulan, Mama telah menjadi stokis daerah Kota Baru. Dan Mama rasa bila kita ada produk di tangan, kita senang untuk memberitahu kawan-kawan. Dengan perjumpaan-perjumpaan juga kita boleh bawa sama-sama. Walaupun kita tak jadi stokis, orang yang tak jadi stokis, dengan pembelian yang agak lebih sikit, kita boleh bawa sebagai kegunaan dan kita boleh sharekan pada sahabat. Masa tu kita kena perlukan pengorbanan. Kita sebenarnya bukan apa orang kata untuk diri kita sahaja. Kita kena korbankan pada sahabat-sahabat. Kita gunakan juga, sama-sama gunakan air syifa kita ni. Titislah kat mata dia. Kita try kan. Jadi Mama tak sangka dengan berTikTok ni kan, sebenarnya bukan buang masa, sahabat. Kita bukan buang masa berTikTok. Sebab apa? Kita kena cara yang betul. Jangan salah langkah lah kan. Bila kita ada cara, kita tengok daripada macam mana nak dapat duit. Alhamdulillah, melalui sistem affiliate inilah yang dimiliki sendiri oleh Mama Z. Yang dimiliki oleh SFQU. Mengaku pula Mama Z ni. Yang dimiliki itu affiliate TikTok, tapi syarikat ni oleh SSTQU. Jadi Mama Z telah menjana income, menjana pendapatan melebihi daripada 50K pada hari ini. Macam tu. Jadi maksudnya bukan Mama Z nak bangga diri, bukan Mama Z nak riak, tetapi Mama Z nak menyatakan pada sahabat-sahabat bahawasanya ini adalah satu platform. Ini adalah satu lubuk duit. Ini adalah satu lombong emas yang sahabat-sahabat kena dekati. Kalau kita dah dekati, kita tarik lagi orang lain untuk sama-sama kita. Kita jangan tamat kita seorang. Kita jaga orang-orang bawah kita. Kita jaga bukan orang bawah sebenarnya, kita rakan kongsi. Jadi kita jaga supaya kita berada dalam satu kumpulan. Sebab Mama tengok Mama pernah ikut kawan-kawan yang masuk yang lain lah. Mama tak nak sebut lah, ABCD. Dia pernah tarik Mama pergi ke situ. Mama pun duduk dengar. Memaksa ke orang ni? Tak sukalah paksa-paksa macam ni. Mama cakap. Jadi Mama pun balik, macam mana? Dia cakap, tak apalah. Next time lah, Mama kesian, Mama belilah sikit kat dia, satu macam tu. Tapi Mama tak pernah berjaya. Walaupun dia register nama Mama apa semua kan. Mama kata tak apalah, suami pun tak bersetuju. Suami tak bersetuju yang kita nak buat benda ni kan. Jadi Mama kata tak apalah kalau macam tu. Jadi Mama pun pada mulanya kan dengan niat Mama sebenarnya nak rawat mata ni. Tapi setelah dapat duit, mata Mama cerah, pendapatan Mama bertambah. Alhamdulillah. Jadi Mama sebenarnya telah tempatkan diri Mama untuk dibimbing oleh SSTQU. Sebab Mama zero kan, zero. Tapi dah nampak dah duit ni. Dah nampak dah lubuk emas ni. Macam mana cara nak ambil ni? Macam tu. Tadi mata tu sebab mata kita dah cerah dah kan. Jadi macam mana nak ambil duit ni? Mama tak ada ilmu. Jadi dari sinilah sahabat-sahabat yang dikasihi, sahabat-sahabat yang disayangi, yang ada bersama Mama Zini. Jangan lepaskan peluang anda. Jangan lepaskan peluang sahabat-sahabat untuk mengikuti seminar-seminar SKS. LTS tu maksudnya leader training
training seminar untuk kita leader-leader dan juga kelas mingguan. Macam ni lah, macam sekarang. Kelas mingguan setiap hari Rabu. Jadi ajak sahabat-sahabat datang kemari. Sebab kadang-kadang kita tak pandai nak cerita. Kita mana nak reti nak cerita benda ni, nak cerita marketing. Sebab baru kan, baru masuk. Jadi bila sahabat dengar sendiri, daripada situlah terbuka minda. Bagi mama macam ni je. Kalau kita telefon sahabat kita, kita ajak sahabat kita dengan niat yang suci untuk kesihatan. Orang tak nak, tak apa. Biar dulu. Biar dulu, sahabat kita ada 22. Sahabat kita ada 23. Nanti sahabat yang tu bila tengok kita berjaya baru dia nak. Ada juga, percaya tak mama cakap? Bila dia tengok kita berjaya baru dia nak. Tapi tak semua, bukan yang ada dalam ni. Yang ada dalam ni semuanya yang hebat-hebat. Semuanya yang bukan yang macam mama cakap tu lah kan. Maksudnya, jadi yang ada kat sini, jadi kita ikutilah kelas. Kita ikutilah kelas mingguan BKS. BKS ini adalah merupakan schooling system yang mana disediakan oleh syarikat yang mama tak akan lepaskan peluang. Sekiranya ada masalah tertentu tak boleh datang, barulah tu rasa rugi sangat. Kadang-kadang tanyalah juga, kita duduklah walaupun tak boleh nak masuk, tetapi mama kira macam dengar juga line ada tak ada. Baru ni pun mama travel dengar juga dalam BKS, tapi bila dah tak boleh terpaksa lah kan. Cuma rasa sayang, rasa terhilang sebab kita tak dapat ikuti. Setiap minggu yang kita ikuti ni sebenarnya perlainan, bukan benda yang sama. Jadi kalau kita tengok macam mama guna, walaupun mama guna iShifa, macam mana kita nak ceritakan dengan sahabat kalau kita tak ikuti kelas? Kita tak tahu nak cerita. Macam kita kata, okey, ambillah iShifa ni, titis-titis mata. Titis-titis mata, okey. Dia kata, kenapa mata saya merah? Kenapa dulu tak ada tape mata, sekarang dah ada tape mata? Kita buat, itulah, saya pun, jadi kita dah tak confident. Sebab apa? Sedangkan kita guna bagus. Jadi sebab itulah kata bila kita ikuti kelas ni sebenarnya menarik sangat-sangat. Sebab apa? Sebab dia cerita satu persatu. Dalam BKS pun cerita satu persatu. Macam mana, apa kegunaannya, kenapa jadi macam ni adalah kita kata dia mengambil masa dulu sebab apa? Sebab ada dia panggil untuk tahap yang macam mana untuk lupa. Sebab apa? Sebab kita nak tengok keadaan yang nak serasikan dengan badan kita dulu. Nak serasikan dengan badan kita. Sebab tu kita kena tahu, okey sebenarnya mata merah tu dia mengeluarkan penyakit tu. Lepas tu nanti dia okey. Tak percaya, cuba dulu. Mama pun pernah ada dapat macam tu, dia guna. Dia guna lagi. Betul lah. Dah tak ada dah. Dah clear dah. Mata saya pun dah jelas. Dah terang dah. Jadi daripada situlah. Kita kena tahu sahabat-sahabat, kita jangan memandai-mandai sendiri. Tapi bukan kat sini juga bukan kat sini juga. Mama ingatkan pada diri sendiri. Pada diri sendiri. Sebab apa? Sebenarnya menarik di SSP ni, dia merupakan adalah salah satu kelainan. Kelainan sangat-sangat yang ketara bila kita berada dalam seminar ni. Ada santapan rohani, ada hibur didik oleh duta SSP. Kita kan tengah-tengah duk dengar tu ada lah pula ada apa duta kita, duta SSP lah yang menghiburkan kita. Dan kita juga ada Presiden TTL bersama kita, Bos Zan ada, Ketua Biro Latihan Dr. Dida, latihan dan program kan, kenalkan Dr. Dida pun ada sama, sentiasa ada mengikuti seminar. Lepas tu ketua yang pentingnya Ketua Biro Harakah kita, Ketua Biro Halakah Ustaz Zuki pun ada sentiasa memberi bimbingan kuliah-kuliah. Jadi ini adalah berbeza dengan seminar yang kita dapat di lain-lain seperti mana yang mama pernah ikutilah. Maksudnya tak ada ni, santapan rohani tiada. Dan juga kita ada pakar motivasi yang hebat juga, Dr. Azharuddin, master trainer kita. Dan yang paling bestnya kat sini, ya Allah, Masya Allah, Subhanallah, ada qiyamul. Jadi dengan qiyamul kan sahabat-sahabat, kita dapat tahu sendiri macam mana sejuk,
macam mana hati kita tersentuh hati kita dengan adanya Qiyamul Lail yang dibimbing oleh Imam Muda Luqmanul Hakim dan juga Maulana Ustaz Yusof. Jadi dekat sinilah Mama rasa tersentuh. Sebab apa? Kita pentingkan dunia dan akhirat. Dua-dua kita nak. Jadi dengan tak kira lah orang tu muda ke, orang tu dah berumur, dah berusia macam Mama ni pun, lagilah kita nak dua-dua. Bila kita tahu saluran duit kita ke mana, kita tahu apa sebenarnya uh, yang kita nak, kita boleh dapat kat sini. Jadi itulah Mama sarankan sangat-sangat pada sahabat-sahabat yang ada agar kita sama-sama berada dalam SSP, sama-sama pergi seminar. Kat sini ukhuwah pun terjalin. Bukan saja kita apa kata dapat duit, dapat cerah mata, dapat ilmu agama, ilmu dunia, ilmu akhirat. Okey. Jadi setiap minggu bila kita ada presenter-presenter yang hebat, seperti Bos Zan kan selalu kita dengar, okey, dialah yang selalu bagi marketing plan. Kita dah tahu dah kita sebut Bos Zan. Bos Zan ni jadi kita boleh belajar daripada dia. Ramai leader-leader hebat kita. Dr. Dida dan juga Ustaz Zuki. Ustaz Zuki ni banyak sangat bimbing kita dengan ilmu-ilmu agama. Hajah D sebagai moderator dan juga kadang-kadang bagi testimoni untuk kita. Cikgu Suzaini. Tak lupa juga Cikgu Asia. Cikgu Asia yang selalu memberi semangat untuk kita. Encik Fizi, Umi Finan dan juga ramai lagi dalam BKS ni. Sebab tu jangan lepaskan peluang. Datang setiap minggu. Luangkan masa. Kalau ada nak pergi ke mana Rabu malam tu sikit je masa. Ambil masa sikit je. Cakap dengan suami, alah bang malam ni tak yalah pergi mana-mana. Ada Rabu malam ni ada ilmu. Nanti ajak dia sekali. Mama Zee pun dah bagi link tadi dekat suami Mama Zee. Suruh dia dengar sekali tu. Jadi maksudnya ilmu ini kita perlu keredaan suami kita juga. Jadi kalau dia mengizinkan bertambah lagi apa yang kita dapat senang nak masuk. Senang nak masuk ilmu ni kan, serap ke dalam. Jadi daripada situlah ilmu-ilmu yang Mama dapat. Mama terus bertindak. Sebab apa? Sebab banyak ilmu yang masuk ni kan, yang masuk dah dalam kepala kita ni, kalau kita tak buat, kalau kita biarkan dia duduk macam tu, kata hilanglah kan? Hilanglah. Sebab tu kita kata bila kita ada ilmu, kita kena share, kita kena bagi tahu, lontarkan, bertindak sekarang. Jangan tunggu-tunggu. Jadi daripada ilmu yang Mama dapat itulah, Mama terus bertindak tanpa alasan, tidak menoleh kiri dan kanan. Permulaannya kalau kita tengok dalam gambar yang dipaparkan ini, Mama telah membuat santai dinner. Santai dinner ni Mama kumpulkan tim MMZ, tim Mama Zee. Jadi masa itu kan 30 orang baru ada. Tak ramai. Yang ada usahawan cuma 3 orang sahaja. Yang lain-lain pengguna bijak. Syukur Alhamdulillah kerana sudi masuk dalam SSPU UAM-nya dan masuk dalam tim Mama Zee khususnya. Jadi Mama Zee buat santai dinner di di Kota Baru ni. Mama Zee kumpulkan. Mama Zee sebenarnya ajak yang mana-mana ada join tu, cuma yang Kota Baru sahaja yang datang. Jadi daripada situlah Mama Zee bagi anugerah. Sebenarnya tak adalah apa sangat, sejambangan bunga, bagilah sikit kan. Sebenarnya Mama Zee tak fikir benda yang mahal-mahal, tetapi Mama Zee fikir penghargaan tu amat penting. Penghargaan yang mana Mama Zee rasa bersyukur sangat-sangat sebab sahabat-sahabat Mama Zee pun turut menjaga kesihatan, turut mengembangkan lagi ilmu dalam SSPU. Sebab Mama Zee rasakan satu kerugian besar bagi orang-orang yang tidak perkembangkan. Sebab apa? Sebab kita dah register dah. Pula tu 150 kan? 150 register free. Jadi tak payah bayar apa-apa. Cari je orang seorang. Dapat lagi seorang, dapat RM50. Cari lagi 2 orang, dapat lagi RM50. Dah jadi RM100. Lepas tu dah ada ABC 10 sini, dah pairing apa semua. Tiba-tiba dapat banyak. Jadi satu kerugian kalau kita seorang-seorang. Sebab apa? Kebajikan pun kita tak
bagi kebajikan tu maksudnya bukanlah kita nak bagi free. Kalau nak bagi free pun tak apa. Tapi maksudnya kita sharekan dari segi rawat mata dan kita sharekan dari segi dapat duit. Sebab orang yang kita, contohnya kita mencari pekerjaan lah kan. Sebenarnya ini adalah satu lubuk duit ni seolah-olah kita memberi pekerjaan pada sahabat kita dan pada orang lain. Ada orang tertanya-tanya, tertunggu-tunggu macam mana cara dia. Tapi dia tak tahu kat mana. Sebab tu kita cuba share apa yang kita dapat. Kita jangan duduk diam. Okey? Kita jangan duduk diam. Kita share. Inilah yang Mama buat untuk santai dinner dengan sahabat-sahabat Mama jemput. Dan yang paling best, terima kasih lagi sekali pada founder yang hebat. Turun Padang walaupun tak sampai 50 orang, sikit je kan. Tapi semangat yang diberikan oleh founder dan juga admin SSTQU Ara, Masya Allah, pengarah kewangan kita pun memainkan peranan yang penting. Turun Padang dan juga begitu juga yang ada dengan admin SSTQU. Bila kita berada kat sini, kita boleh mengenali. Kita boleh tahu sebab apa. Mana ada syarikat lain? Mama Zee cuba tanya sahabat kan. Mama Zee pergilah dengan syarikat A tu. Tak pernah pun dia kata dia tak tahu dah kat mana. Siapa pun kat atas tu pun dia tak tahu. Tetapi kita terbaik. Kita terbaik sebab apa? Sebab founder kita adalah orang yang terbaik. Insan yang selalu merendahkan, apa kita suka turun padang. Dan kadang-kadang orang tak tahu pun dia founder. Sahabat Zee lah kan tak tahu pun dia founder. Tak tahu pun dia jutawan. Jadi bila dah Mama Zee kenal, bila dah tahu, okey, kita menghormati, kita sangat-sangat menyanjungi. Sebab apa? Sebab daripada situlah ilmu diberi setiap masa. Kadang-kadang bila diam sikit, okey telefon. Okey hari ni, okey. Dia cakap lah, bila kita pergi seminar pun dia beritahu apa tindakan yang harus kita buat. Kita kena telefon, kita kena buat juga offline. Bukan saja online. Offline tu maksudnya bermula dengan offline dulu. Macam Mama Zee buat offline. Kan ni yang Mama Zee buat online. Yang ni Mama Zee buat offline. Banyak Mama Zee buat offline. Mama Zee pergi Batu Pahat. Pergi situ sini. Mama Zee kumpulkan orang. Jadi Mama Zee buat selain daripada yang tadi Mama Zee bagi yang kali pertama. Bagi pada usahawan-usahawan sebagai penghargaan. Mama Zee buat beberapa tempat. Sehinggalah Mama Zee buat PCU ni. PCU ni adalah merupakan Cahaya Usahawan Cemerlang. Program Cahaya Usahawan, PCU, Program Cahaya Usahawan. Jadi maksudnya bila Mama Zee telah bertindak tadi tu, telah jumpa dengan sahabat-sahabat, telah apa orang kata kita telah buat offline tadi tu, bila jumpa barulah kita mengenali dengan lebih dekat lagi. Daripada situlah Mama cuba untuk call balik. Ini cara yang lebih kurang Mama bagi macam mana kejayaan yang Mama tempuhi disebabkan kita jangan tinggal mentor kita. Kita jangan tinggal leader kita. Kerana leader kita sanggup bersusah payah kerana kita. Dan walaupun bagi Mama Zee mungkin Mama Zee tak nafikan dalam kita punya SSP ni ramai yang telah berjaya, ramai yang telah ni. Jadi kita sama-sama tukar pandangan, tukar cara. Tetapi dalam SSP2U sendiri dah ada schooling system ni dah cukup sangat-sangat. Memang kita akan berjaya. Mama Zee yakin. Mama Zee tak nafikan. Walaupun Mama Zee sebenarnya bila masuk SSP2U ni, Mama kata, Cik Manan, Mama rasa Mama nak target dalam 20K mungkin dalam 2-3 tahun. Tetapi Waalaikumsalam Ayub. Jadi Mama sebenarnya tak sampai pun setahun lebih pun Mama dah dapat 5 angka. Maksudnya mungkin orang lain dapat lebih daripada Mama lagi. Orang yang bekerja kuat dalam SSP2U ni, dia boleh naik lagi, dia boleh naik lagi. Dia tak boleh apa, dia bukan disebabkan orang kata macam MLM. Okey, alah dia kalau dia buat lebih-lebih orang atas lah juga yang dapat. Tak sebenarnya. Bila kita dah faham sistem, kita buat, kita dapat. Maksudnya tetapi tidak langsung
apa orang kata, sangat senang. Tak susah berada dalam SSP dengan ilmu-ilmu ini. Jadi Mama sebenarnya Mama telah ikuti semua apa yang diberitahu, dan juga Mama telah buat secara tak langsungnya Mama telah faham apa yang telah diberitahu. Kalau tak faham, Mama tanya lagi, Mama call lagi. Bukan saja Mama call founder, kadang-kadang Mama call juga leader lain. Yang paling best lagi satu, sahabat-sahabat, dalam kita punya SSP2U ni, walaupun kita di bawah orang lain, mama orang lain, kita boleh tanya, dia tak kedekut, dia akan bagi ilmu kat kita. Dia bagi ilmu kat kita sebab apa? Sebab contohnya, kan kita ikut rangkaian macam ni kan, tak, kita kata ini macam mana buat, dia ajar. Bila kita pergi dekat tadi dekat seminar, di bawah satu rumbun, satu pohon, dahan yang banyak ini berada di satu batang yang sama. Jadi daripada sinilah rimbunan-rimbunan ini bersama-sama ada di bawah naungan Tuan Haji Cik Manan, adik-beradik lah kira kan. Sebab kalau Mama Zee dengan Bos Dan, adik-beradik, anak-anak Bos Dan yang dalam SSP dengan anak-anak Mama Zee ni sepupu. Tetapi kita tak kedekut, kita tak lokek, kita ceritakan apa yang ada. Bos Dan berjaya, Bos Dan bagi tahu plan macam mana. Okey, Cikgu Asyah bagi tahu macam mana. Umi Finan bagi tahu macam mana. Maksudnya kita tak kira di rangkaian siapa. Sebab tu yang bestnya, kita yang penting adalah ikatan ukhuwah. Ikatan ukhuwah yang lebih penting. Jadi Mama buat, selepas Mama buat dinner tadi tu pada awalnya, jadi lepas itulah Mama terus buat sebagai home party tadi kan, home party dan juga perjumpaan yang PCU ni, dan semua ini adalah mendapat support dari founder kita, mendapat support dari SSP2U, mendapat support dari admin. Itulah yang terbaik. Mama tak sangka. Sebab apa? Sebab kita yang kerdil, yang tak ada ilmu, tetapi kita boleh berinteraksi dengan syarikat itu. Syarikat tu syarikat besar, syarikat yang orang kata dah keluar berjuta-juta, dah keluar macam ni. Tapi maksud Mama masih nampak kita yang kerdil ini. Sebab apa? Sebab nak membantu kita untuk penjana keuangan, untuk kesihatan. Jadi founder sanggup terbang ke Labuan Sabah. Mama pergi bersama suami, dan juga founder sendiri pergi ke Labuan Sabah. Sebab apa? Sebab nak kembangkan rangkaian. Itulah yang dinamakan offline. Online ni dah masuk. Okey, contohnya sahabat Mama yang ada malam ni, terima kasih Judith yang ada berada di Kota Kinabalu, dan ada juga Jane Dwi berada di Labuan. Dan sekarang Judith pun dah ada di Labuan juga. Jadi maksudnya kita kenal, kita bercerita dalam offline. Jadi offline tu penting. Kita nak pergi sana, nak bawa produk dia pergi bercerita. Kalau orang tak nak, macam mana? Saya memang letih lah. Kalau macam tu, kalau dekat tak apa. Kita pergi sambil-sambil makan-makan, minum-minum, duduk kat meja. Okey ni. Tapi maksudnya bagi Mama, Mama lebih suka dengan offline macam ni. Bercerita, lepas tu dia kata okey, dikumpul orang. Bila dikumpul orang, barulah kita pergi secara offline. Macam tu. Jadi kami buka jaringan di Labuan Sabah, yang mana kami terbang kat sana, dan sekarang ni Mama konsisten untuk online meeting dalam grup meeting Mama setiap hari Selasa. Jam tu Mama sendiri dan juga bersama Ajah Di jadi moderator, Cikgu Suzaini, Kak Sal, Kak Salasia. Memang ada yang tim-tim Mama, tapi sekarang ni Mama dah buka juga channel ni juga untuk kembangkan pada orang lain. Sebab dia beza sikit lah dengan PS. Tapi macam mana pun kita kena sentiasa pupuk, sentiasa adakan. Kita jangan biar orang yang menggunakan produk mata ni begitu saja. Begitu saja. Contohnya, kita bagi dah dia beli produk mata, dia nak rawat mata dia, tetapi kita dah bagi, dia dah bagi duit, kita pun diam. Lepas tu kita bagi kat orang lain, kita diam. Kita bagi kat situ, kita diam. Jangan buat macam, please jangan buat macam tu.
Sebab kita tanya dan tanya. Kalau doktor sendiri pun dia akan tanya. Dia kata, macam mana kan kita kena ada rawatan susulan. Macam tu juga dengan kita. Kita kena tanyalah dah guna Ashifa tu macam mana, okey ke tak okey. Bila dia kata okey, kita pun suggest kat dia, kenalkanlah dengan sahabat-sahabat. Bila kenalkan dengan sahabat-sahabat, kita boleh dapat duit. Mama selalu buat macam tu lah. Kita boleh dapat duit. Dua je pun. Dua tu kita beli. Kita dapat 150. Bagi mama, orang yang nak guna, biar dia guna dulu. Kalau tak guna macam mana nak cerita kat orang. Kalau kita boleh cerita package-package. Tetapi mama lebih suka, okey guna. Lepas guna tu mungkin dalam sehari, 2 hari, 3 hari kita jumpa balik. Okey, dah guna, dah ada perbezaan sikit, seminggu dah okey, barulah kita boleh cerita tentang marketing pula. Itu ada orang nak marketing terus, kita cerita marketing terus. Kita kena faham siapa pengguna itu. Kita boleh kenal. Kan? Macam itu mama lah. Tapi boleh juga, mama tak nafikan. Semua dengan cara tersendiri, tetapi dalam SSQU, dalam SKS, dalam BKS telah ajar kita semua. Ikut je. Mama ikut bulat-bulat. Ikut bulat-bulat. Jadi bila terbang ke sana, kita terbang ke, tadi kita rangkaian tadi kita pergi, kita telah buka rangkaian lah kan, buka ke situ ke sini. Sama juga mama cerita sikit, mama pergi ke Turki pun baru ni, mama bawa juga Ashifa. Mama bawa Ashifa, jadi bila perkenalkan diri mama ambil apa tu? Ambil kesempatan. Okey, silakan. Okey, mama cakap dengan suami mama, kejap. Okey. Mama perkenalkan saya gini dan saya sekarang adalah pesara. Saya telah menggunakan Ashifa. Sebab itulah saya tak pakai cermin mata. Sebab mama tengok dalam bas tu, mama semua pakai cermin mata. Jadi kalau siapa-siapa yang nak buat macam saya, tak pakai cermin mata, sila nanti kita jumpa. Sebab kita kan duduk dekat situ 10 hari. Masing-masing bercerita lah, masing-masing tanya dalam je. Okey. Jadi maksudnya kita ke mana pun kita bawa. Mama pergi sana, pergi sini pun mama bawa. Adalah mama tak apa mama pergi sana, patah balik. Sini balik. Jadi setelah kita buka jaringan, itu mama nak kaitkan dengan jaringan lah. Begitu juga mama pergi ke Tanah Suci hari itu pun, pergi ke Pak Arab tu, alhamdulillah dia ada jual sejadah, ada kedai itu pun mama bagi juga kat dia. Bagi tu dia belilah kan untuk penggunaannya. Jadi kita kembangkan. Walaupun kita tak boleh post, kita pergi direct tu, kita bawa. Itulah yang dinamakan offline. Jadi dua-dua ni adalah penting. Jadi dengan online meeting group apa semua ni, mama telah buat Zoom apps ni untuk semua setiap Selasa malam. Jadi kalau siapa-siapa yang ada ruang waktu selain daripada Rabu malam, bolehlah Selasa malam. Jadi mama diajak oleh founder. Founder ajar mama. Pertama dia kata apa? Duit simpan tak kaya, guna tak apa-apa. Dan juga katanya nak 1000 daya, mahu 1000 cara. Jadi tak ada alasan lah kan untuk kita nak berjaya. Kita kena buat. Okey. Jadi akhirnya mama ni sebenarnya bila mama dah cerita pasal SPS, mama dah cerita pasal di BKS apa semua. Mama nak sangat menyeru pada sahabat-sahabat, pada hadirin yang ada pada malam ni, pada semua yang ada kat sini, yang ada semua sahabat komuniti mama, hadirlah setiap seminar yang disusun oleh Syed. Jangan lepaskan peluang. Dan kita tengok dalam masa terdekat ni, iaitu lusa 9 Mei, 9 Mei nanti tempatkan diri anda, tempatkan diri sahabat-sahabat yang dikasihi, tempatkan diri sahabat-sahabat yang dihormati dalam DUC, Didik Usahawan Cemerlang. Daripada situlah kita akan nampak jika ingin benar-benar berjaya. Jadi kita jangan lepas peluang. Bayaran pun tak mahal. Hanya RM15 sahaja. Dan kita dapat produk lagi. Sebenarnya tak dapat. Kalau nak ikut syarikat ni, kita kata kenapa syarikat ni bayar sikit je. Tapi yang pentingnya ilmu yang dia nak sampaikan.
Jadi kita ni sebagai pengguna, kita sebagai orang yang nak berjaya, syukur alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita di bawah naungan founder yang pemurah. Kita di bawah naungan syarikat yang apa kata yang terkenal tetapi tak kira, tak berkira, tak berkira. Ini adalah satu pengorbanan syarikat yang berikan kepada kita. Ha. Jadi dengan itu kan, yang mana kalau kita gunakan pepatah mengatakan yang bulat tidak datang bergolek. Betul tak? Yang bulat tak datang bergolek. Yang tipis tak datang belayang. Kalau tidak pecahkan ruyung, mana kan dapat sagunya? Jadi daripada situlah kita dah nampak lubuk duit yang ada kat sini sahabat-sahabat. Jadi kalau boleh nak berjaya, nak jadi jutawan, nak jadi seorang yang mendapat sumber pendapatan yang banyak, buat dan buat dan buat. Jangan fikir sangat. Sebab apa? Benda ni tidak berbahaya. Dah bertahun-tahun, dah 18 tahun di pasar. Dan juga bukan satu produk, banyak produk. Bukan iShifa sahaja. Sekarang untung sampai yang nak join sekarang. Sebab apa? Sebab kita ada multimix fiber lagi. Ni pun Mama nak share juga. Sebab Mama guna ni. Mama pergi berjalan ni kan, makan, badan dah naik. Jadi, Mama cuba dah balik seminggu ni, guna multimix fiber. Alhamdulillah dah turun dah. Jadi maksudnya, selain daripada usus kita, Mama tengok, sekarang ni ramai sahabat-sahabat Mama, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ramai yang sakit kanser. Jadi kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar semua yang ada dalam SSQ2U khususnya dan di luar sana, jauhkanlah daripada segala penyakit, daripada segala. Jadi cara untuk kita nak membantu dia orang, cara untuk kita nak menolong dia orang, kita perkenalkanlah produk kita. Sebab produk kita ni bagus untuk usus. Produk ni kita bagus untuk segala kesihatan kita. Sama juga dengan kita ada minyak habatus sauda, kita ada banyak lagi Be-Strong apa semua kan. Jadi kita kena hafal, kita kena ingat apa semua benda-benda tu. Kalau kita tak tahu, kita tak guna, macam mana kita nak bagi tahu kat orang? Kan? Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi, yang disayangi semua, kejayaan tidak datang secara percuma. Kejayaan itu perlu diraih dengan pengorbanan. Pengorbanan yang kita lakukan. Pengorbanan terhadap, kalau kita nak pergi hari ni, nak keluar dengan suami, tapi ada orang nak jumpa kita, nak order iShifa. Jadi pengorbanan kita cakap lah, bang hari ni kena hantar dululah produk ni. Sebab apa? Sebab dia orang nak, kesian dia orang nak guna. Okey. Dan juga yang nak dapatkan keuangan, menjana keuangan pun macam tu. Jadi kerja hendaklah terancang kerja yang berterusan. Jadi maksudnya, bila kita dah buat, kita dah ada ilmu, kita dah pergi, semua dah seminar, dah pergi, dah dengar semua, dedahkan apa yang kita dapat tu pada semua sahabat-sahabat yang lain, pada semua saudara-saudara mara kita. Tak kesian ke pada dia orang yang mata tak nampak, mata dah rabun. Jadi, kesian kan? Walaupun cantik, pakai cermin mata tu. Ada orang nak pakai cermin mata sebab cantik. Nanti kalau dah tua tak nampak lah lain-lain ni. Sebenarnya itu menyusahkan. Menyusahkan untuk kita. Menyusahkan untuk kita di peringkat, tak kira lah peringkat anak-anak ataupun peringkat yang dewasa. Dengan itu, kerja yang terancang dan tindakan yang berterusan. Jom sahabat-sahabat kerjasama SSP. Kita bersama dengan SSP. Tiada halangan, hanyalah peluang. Itulah saja untuk malam ni. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah terang lagi bersuluh. Itulah kata-kata perkongsian hebat, perkongsian ikhlas daripada hati.
Mamazi yang telah orang kata menjiwai, merasai, melalui pelbagai pengalaman beliau bersama dengan SSP. Jadi bukan saya yang bercerita. Itu real story daripada Mama Z. Apa yang kita buat di SSP ni adalah kita bantu sahabat-sahabat yang betul-betul nak grow business. Orang kata nak cipta pendapatan, orang kata nak bangkit diri daripada biasa kepada luar biasa. Sebab kita wanita ni jangan dipandang lemah. Sebab apa? Tangan yang menghayung buayan itu mampu menggoncangkan dunia. InsyaAllah. Jadi terbukti apa yang Mama Z dah buat di SSP menjadi titik tolak kepada kita untuk hari ini. Yang mana belum lagi bermula. Ayuh sahabat, jangan tunggu lagi.